Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Base TV. Kita kembali dalam program yang bukan sekadar bertanya, bukan sekadar berdiskusi, tapi pada akhirnya kita jatuh hukum. Bersama saya Azmi Edmund Jurus. Apa khabar saudara semua? Saya doakan saudara, para penonton sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Terima kasih kerana terus menyokong produk-produk Base TV. Sesungguhnya sokongan saudara penting bagi kami untuk menghasilkan produk-produk yang terbaik. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow, like, share serta komen. Saudara, pada kali ini kita akan ketengahkan tajuk yang berbunyi Pilihan Raya Era Cyber dan Digital. Wanita UMNO kekal peranan tradisi atau teroka peranan baharu. Sebelum saya memperkenalkan tetamu-tetamu khas yang kita jemput pada episod kali ini, seperti biasa ingin saya perkenalkan tetamu residen Base TV, Dato' Asna Rizwan Merikan, Habib Merikan, Ketua UMNO Bahagian Selayang Merangkap Penyelaras Dun Kuang, yang juga merupakan pengamal undang-undang yang tersohor di Malaysia. Tok, apa khabar Tok? Baik, Alhamdulillah. Hari ni sibuk Tok? Sibuk. Macam biasa sibuk. Macam biasa Tok ya? Tapi sebelah malam kita tetap ada masa lah Ya, untuk okey. buat podcast. Okay. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita yang sudi hadir pada malam ini. Ya Tok, betul. Semoga percambahan idea kita pada malam ini akan memberi insight ataupun memberi kefahaman yang lebih baik kepada jentera kita yang akan bertugas. Dan saudara tetamu jemputan kita, yang pertama saya ingin memperkenalkan seorang tokoh di peringkat nasional dalam wanita UMNO. Beliau tak lain tak bukan Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zaid, atau lebih dikenali dengan nama Kak Long. Esko Wanita UMNO Malaysia dan juga Ketua Perangan UMNO Bahagian Datuk. Tok, apa khabar Tok? Baik, Alhamdulillah. Kita di Base TV ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas lah pada Datuk kerana dinobatkan sebagai ikon negeri Selangor 2026. Wanita. Ikon wanita ikon negeri Selangor 2026-2027. Sekaligus terpilih untuk mewakili Selangor sebagai finalis ikon wanita Malaysia 2026-2027. Saya rasa ianya bukan recognition secara personal kepada Datuk, ia juga I think recognition untuk wanita UMNO, saya rasa. Datuk So terima kasih kerana sudi hadir Datuk. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Saya rasa tadi dah kena asam pedas London. Bawa London. Okey, tetamu jemputan kedua kita pada kali ini, beliau juga merupakan Esko Wanita UMNO Malaysia, yang juga merupakan naib ketua Wanita UMNO Bahagian Selayang, Dato' Wahidah Fairuz. Tok, apa khabar? Kau baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dalam studio Base TV. Pertama kali. So, saya bangga very lah. impressed. Very impressed. Saya bangga. Terima tahniah kepada yang berbahagia, Datuk Ketua Bahagian. Bukan cara kaling-kaling ya. Boleh mengadakan studio yang hebat ni ya, Kak Long. International. Tahniah. Okey. Dia Base TV ni merupakan media digital UMNO Bahagian Selayang lah. Ianya diilhamkan oleh Datuk Ketua Bahagian sendiri. Untuk makluman dua tetamu ni, Base TV ni dilancarkan secara rasmi oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO, pada tahun 25 tahun lepas, sewaktu dia datang untuk merasmikan syarat perwakilan UMNO Bahagian. Dalam masa yang sama dia secara rasmi melancarkan Base TV ni. Dia pun duduk dalam studio, masa tu mock studio lah. Dan dia ada bercakap nanti panggil dia kalau dah agak apa lah. Kita pun dalam perancangan bercadang-cadang lah Kak Long, panggil Abah. Boleh. Boleh Kak Long. InsyaAllah. So untuk makluman, kita di Base TV ni kita bukan terlampau fokus pada isu politik sebenarnya. So kita warisikan kita punya produk Base TV. Tapi memang prioritinya kepada topik-topik politik lah. Untuk makluman Kak Long dengan Datuk
Weda, selain daripada presiden dulu, tapi presiden kita tak buat interview, kita cuma tangkap gambar. Pertama, yang pemimpin tertinggi yang pertama dapat bersama kita dalam podcast, Timbalan Presiden, Tok Mat. Rasmikan pejabat UMNO. Dia merasmi pejabat UMNO masa itu. Kemudian Fungsi Badan Perhubungan, Dr. Megat. Kemudian kita ada juga APEC China. Dan APEC China dia hit tinggi, lebih kurang dalam 300 ribu viewers. Kemudian baru-baru ni kita ada panggil seorang insan yang dia buat kayuhan solo ke Baitullah. Dia warga di Datuk Don Kuang. Dia baru bertolak 1 bulan, sekarang ni ada di Pahang dan akan berkayuh sampai ke Mekah Mukarramah. Kita jadi dia punya media rasmi. Kita buat kolaborasi lah dengan dia. Selain itu kita pernah artis-artis datang sini buat promotion. Dan yang terbaru ni saya rasa hari Khamis rasanya pihak produksi dapat confirmation Majlis Senator Malaysia. Tapi dia pilih di bawah, dia jabat. Nanti selepas ni boleh ke bawah tu ya. Okay, so malam ini kita membawa satu persoalan yang cukup besar lah actually ya. Dulu pilihan raya dulu kita bercakap soal rumah ke rumah, kita bercakap tentang ceramah, kita bercakap tentang bilik gerakan, kita bercakap tentang bendera, poster dan jentera. Tapi hari ini ya, medan pilihan raya tu dia sudah berubah. Pengundi mungkin belum turun padang, tapi mereka sudah berada di Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, semua platform medsos pengundi dah berada di situ. So mereka ni menerima video, membaca komen, membentuk persepsi, dia banner algoritma, dan kadang-kadang satu video 30 saat boleh menjadi lebih pantas daripada 1,000 orang turun berkempen. So, jadi persoalan malam ini, apakah jentera politik kita sudah berubah seiring dengan pengundi, dan lebih khusus lagi wanita UMNO. Wanita yang selama puluhan tahun kita kenali sebagai jentera pilihan raya yang paling mantap lah, paling konsisten, paling tersusun dalam parti. Persoalannya, adakah wanita UMNO perlu kekal dengan kekuatan tradisi atau sudah tiba masanya wanita untuk meneroka peranan baru dalam pilihan raya era cyber dan digital, era politik moden. Malam ini kita ada dua, seperti mana yang saya perkenalkan tadi, dua pemimpin UMNO yang berada dalam struktur kepimpinan nasional dan pada masa yang sama mempunyai pengalaman di lapangan. Sama ada di peringkat bahagian masing-masing ataupun dalam pilihan raya kecil, pilihan raya negeri ya. Dan sudah pasti seorang ketua bahagian ya, hakim kita malam ni. Bahagian last sekali nanti dia jatuh hukum. Kita akan dengar hujah, kita akan persoal, kita akan debat dan akhirnya Datuk Asnal ni akan jatuh hukum. Okey, kita masuk kepada segmen pertama. Medan perang sudah berubah. Saya mulakan dengan soalan paling asas lah ya. Kita selalu bercakap bahawa dunia sudah berubah. Tapi saya tahu kita letakkan dalam konteks pilihan raya. Adakah medan perang pilihan raya ini sudah berubah? Dahulu kita mencari pengundi, kita telefon pengundi, dulu kita tunggu ceramah. Hari ini orang boleh tengok potongan ceramah dalam 20 saat. Jadi hari ini satu orang boleh menghasilkan kandungan dan menjadi viral. Di apakah perubahan yang paling besar yang kita akan nampak? So kepada Datuk Nurul, Kak Long, sebagai Esko Wanita UMNO Malaysia dan juga Ketua Perangan UMNO bahagian Bahagian Datuk, sejauh mana UMNO benar-benar sudah memahami perubahan ini? Adakah kita sudah berada dalam politik digital atau kita masih berada dalam mindset politik tradisional tetapi menggunakan telefon pintar? Okey, pertamanya first, terima kasihlah sekali lagi PACE TV bagi Datuk Ketua Bahagian. Okey, sebenarnya wanita UMNO sendiri lah, dalam konteks wanita UMNO lah, memandangkan soalan tu pun dia tulis UMNO
Tapi saya nak cakap dalam konteks wanita UMNO lah, sebab kita dua ni mewakili wanita UMNO lah pada malam ni. Boleh. Bila kita sebut wanita UMNO ni, orang bayar makcik tau. Kan? Orang bayar makcik. Tapi sebenarnya when we work in silo, kami memang mengakulah kita work in silo. Kita tak seglamour puteri ataupun pemuda. Tetapi don't underestimate us, because we are catching up on the digital platform. Sebagai contoh, kita ada PMD, penerangan wanita media digital, yang diterajui oleh Datuk Rosni Zahari, Ketua Wanita Maran. Ketua Penerangan Wanita Malaysia. So memang so far Alhamdulillah, mungkin sebab tak ada siapa nak tengok orang yang macam kita orang ni makcik-makcik bercakap berbanding dengan mereka yang masih segar, kan. Sebab mengikut kita punya umur lah, kan. Takkan kita nak buat something yang rasanya di luar kotak orang-orang muda, orang tua nak buat macam orang muda, kan. Rasanya wanita UMNO sendiri telah mengambil langkah untuk bersama-sama dengan media digital. Dan kami pun masa pilihan raya negeri, kami juga ada live dekat kita punya kawasan-kawasan yang kita jaga. Lepas tu kita buat ulasan di platform TikTok, di kita punya Facebook, di Instagram, dan kami juga aktif di dalam Threads. Jadi macam saya sendiri, saya adalah pengamal media sosial yang tegar mewakili wanita-wanita UMNO. Cumanya bila masa saya muda dulu, sekarang masih muda lagi. dah wanita, kan. Jadi masa saya zaman-zaman macam umur-umur adik-adik, anak-anak puteri ni dulu, mungkin saya agak lantang. Kita boleh cakap apa yang kita rasa nak cakap. Tapi bila kita dah masuk ke era wanita ni, kita harus bukan berhati-hati, harus ada tapisan lah apa kita nak cakap ni. Sebab kita pun dah berumur, dah mengikut peredaran zaman, dah tak manis lah sebagai orang yang lebih umur ni kalau kita tidak menggunakan akal untuk bercakap. Kadang-kadang mulut kita ni lagi laju daripada akal, kan. Jadi bila kita macam tu, saya percaya wanita ni semua, termasuk dengan Datuk Wahida dan semua barisan-barisan Exco dan ketua-ketua wanita bahagian pun dah ada social media dia sendiri. So maknanya politik digital ni bukan asing lah sekarang di peringkat wanita UMNO. Okey, Datuk Wahida. Datuk pula berada di Selayang. Okay. Kita bercakap tentang kawasan yang lebih urban, suburban and urban, kan. Dan pengundi sangat terdedah kepada media digital. Apa yang Datuk nampak di akar rumbi? Adakah pengundi hari ini masih mahu kita datang ke rumah mereka, atau mereka mahu kita hadir dalam telefon mereka? Okey, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Ketua Bahagian, Ketua Penerangan. Terima kasih Kak Long sudi hadir ke bahagian Selayang. Okey, Selayang ni dia urban, ya. Apa yang saya nampak, dia adalah tiga don, Rawang, Kuang dan Templer. Templer adalah kawasan yang urban, ya. Tapi Kuang masih lagi kampung tradisi. Jadi kita perlukan dua-dua, hybrid. Kita perlukan sentuhan, ya, air liur dan air mata, dan kita juga satu lagi kita perlukan media sosial. Senang kita kata, saya rumuskan dalam satu kata root. R rumah, U urgent, T telefon. Maknanya rumah, kita kena pergi rumah ke rumah juga, ya, seperti di Kuang. Dia kampung tradisi, dia lain, ya Datuk Hasna. Dia kena yalah, kita kena bercakap, kita kena emoy dia, bertanya khabar. Kadang-kadang telefon tak puas, kadang-kadang bila minta maaf lah, bila diorang tak sihat pun diorang call kita, bila nak datang. Tetapi di bahagian di Templer, ya, dia tak boleh. Sebabnya orang kat sini sibuk. Kebanyakan golongan di sini, golongan rumah PPRT, dia Grab. Jadi dia masa diorang terlalu singkat. Kalau kita pergi rumah diorang pun, elok-elok dia nak dengan kita tu tak nak. Ya? Sebabnya masa diorang terlalu limited, 10 minit je. Jadi kita kena setiap tindakan di bahagian urban ni, tindakan yang kita kena buat cepat.
urgent. Kita kena cepat ambil tindakan. Apa yang diorang, permasalahan diorang hari ni, kita kena settlekan dalam masa 2 hari. Kalau tidak, nanti dia akan follow up. Dia yang akan follow up pada kita. Itu sebab kalau kita nampak pada hari ini, kita tengok yang berhormat, yang berbahagia, insya-Allah tu yang berhormat, yang berbahagia Datuk Ketua Bahagian kita, 24 hours dia bergerak. Hari ni pergi, petang ni pergi, pagi ni pergi, petang esok settle. Ya, seperti masalah banjir. Memang terpaksa. Kita kena dua-dua sekali. Kita kena selari. Kita tidak macam di Kuala Lumpur, dia berbeza. Ya, di bahagian Selayang. Dia hybrid, no? Hybrid. Konvensional dengan Yes, dengan traditional. Air liur dengan air mata tu mesti ada. Sentuhan. Ya. Sentuhan. Beli jiwa. Beli jiwa. Okey. Air liur tu kita kena bercakap. Kita kena sedih kan, bersedih dengan orang, nak disentuh, nak dimanja. Ya. Tok Asnal lah. Tok ni kita sama-sama tu Okey, Tok sebagai ketua bahagian, kita mahu jawapan yang agak praktikal. Kalau pilihan raya diumumkan esok, Datuk rasa jentera UMNO kita lebih bersedia di padang ataupun di dunia digital? Kalau sekiranya pilihan raya diumumkan besok, saya rasa jentera kita bersedia di kedua-duanya, lapangan dan juga di digital. Saya rasa kita dah mempersiapkan jentera cyber dan digital ni untuk satu tempoh yang sudah agak lama dan terlatih. Saya percaya jentera cyber kita akan bergerak pantas. Berkenaan dengan lapangan ni, ini yang saya agak khawatir ni, lapangan ni. Pasal Selayang ni pengundi dia 198,000. Kalau kita kata kita punya capaian kita ialah lebih kurang 30%, sasaran kita untuk kita bersemuka lebih kurang 30%. Yang 70% ni memang tak boleh bersemuka. Dalam tempoh pilihan raya ni nak cari 198,000 ni dia tak jumpa. Betul. Sekurang-kurangnya kita mesti ada sasaran 30% kita mesti cari dan jumpa. Jadi 30% dalam Parlimen Selayang ni lebih kurang 66,000. 66,000. Di Kuang ni kita ada sedikit kelebihan, macam Datuk Wahidah cakap tadi. Di Kuang ni kita kampung tradisi ni, saya penyelaras di situ. Jadi ada platform untuk kita turun, bersemuka, berjumpa, termasuklah dengan penduduk semi-urban di Tasik Puteri. Tasik Puteri tu boleh kira urban dan semi-urban. Kita terpaksa masuk. Kita masuk melalui KRT, Persatuan Penduduk dan sebagainya. Kita ziarah menyeluruh. Di Taman Templer ni, dia urban, dia lebih urban. Jadi kalau nak kata kita nak sasarkan 30% daripada pengundi dia untuk kita bersemuka, dia lebih mencabar. Bukan tak boleh, boleh, tapi dia lebih mencabar. Tapi kita, sebab kita ni UMNO parti yang mempunyai berteraskan akar umbi. Di setiap pelusuk di Taman Templer je kita ada 50 lebih cawangan yang bersidang. Kalau setiap cawangan itu dia hidup dalam masyarakat tu dan dia membiak dan dikenali dalam masyarakat ni, lebih mudah untuk dia buat kerja bersemuka. Itu kelebihan UMNO lah. Kelebihan UMNO sebab dia parti yang berakar umbi. Jadi di setiap pelusuk ada UMNO. Jadi untuk kita memenuhi kota 30%, kalau parlimen lah, kita tengok pada parlimen, dia mungkin mencabar. Kalau pilihan raya ni diisytiharkan besok, untuk kita capai 66,000, mungkin mencabar. Tapi kalau kita pecahkan dia mengikut lokaliti dan DUN, saya rasa di sebelah Kuang kita boleh capai 30% bersemuka dengan pengundi di sebelah Kuang. Sebab yang faktor-faktor yang saya sebut tadi lah, sebab saya penyelaras di situ. UMNO ada cawangan-cawangan yang aktif di situ, lebih kurang 35 cawangan, ya. Cuma di Dun Rawang ni, kita dulu kita biasa kursi Rawang ni memang komponen yang bergerak. Traditionally kursi ni MCA bertanding dan ia dikenali sebagai kursi bukan Bumi Putera, bukan Bumi Putera Islam punya kursi lah. Tetapi hari ini demografi itu sudah berubah.
pengundi Cina di Rawang dan pengundi Melayu di Rawang ni beza dia 1,700 je. Maksudnya pengundi Melayu sudah meningkat, begitu juga ada satu kelompok pengundi India di situ, menjadikan dia satu mix seat. Tapi sama ada kita boleh menyantuni 30% dalam masa terdekat kalau sekiranya pilihan raya diisytiharkan besok. Ini satu tugas yang sangat mencabar untuk wanita dan jentera-jentera cawangan dan PDM kita untuk buat. Tapi saya yakin di Kuang dan di Taman Tempera insya-Allah boleh. Okey, kita masuk ke segmen kedua, ya. Wanita 40 tahun ke atas. Dan segmen ini memang tasnya kepada wanita. Kalau 40 ke bawah ni puteri, ya. So dia pengundi tradisi dalam dunia digital. Kita selalu lihatlah kelompok pengundi yang lebih tradisional, ya. Tapi saya nak cabar persepsi inilah, ya. Wanita umur 40, 45, 50, 50 tahun, ya, pada hari ini. Mungkin seorang ibu, seorang profesional, mungkin seorang usahawan, mungkin juga suri rumah tangga. So mereka ni juga terdedah dalam medsos, ya. Kita just cakap sampai yang terbaru ni thread ke apa, ya. Jadi Kak Long, adakah wanita segmen ini 40 tahun ke atas ni masih boleh dianggap sebagai pengundi tradisional atau sebenarnya mereka sudah menjadi digital voters? Okey. Pendapat saya lah, menurut saya bila saya aktif di social media, saya dah umur saya 48 tahun, kira 40 ke atas lah kan. Jadinya 48 48. nampak macam 38 ni. Kan kau. Okey. Saya rasa orang yang seumur dengan saya, mereka yang kira umur macam saya ni, kebanyakannya mereka adalah kebanyakannya professionals kan, yang bekerja, yang ada social media, yang sudah rumah pun ada social media. Dan mereka adalah pengundi yang di media sosial ni lah sebenarnya. Maknanya bakal-bakal pengundi yang berada di media sosial. Mereka ni lah wanita-wanita yang Saudara Azmi sebutkan lah. Mereka yang bersedia untuk mendengar ataupun mengambil kira manifesto ataupun apa sahaja yang berlaku di dunia politik di media sosial. Jadi mereka ni adalah bakal pengundi yang menilai siapa kita ataupun siapa calon-calon yang kita nak letakkan nanti. Jadi maknanya pengundi segmen ini, dalam era politik moden, kalau dulu tradisinya dulu dia masih lagi pakai sistem konvensional macam yang Tok Wahida, Datuk Azman, you have to go to the house to house kan, nak jumpa. So secara majoritinya lah pengundi segmen ini mereka juga antara yang aktif di digital voters. Okey, tapi kita kena tengok macam Datuk Wahida kata tadi, dia bergantung pada kawasan macam geopolitik dia bergantung pada, macam contoh di Bagan Datuk, saya cakap Bagan Datuk. Kat Bagan Datuk, dia orang ada social media. Tetapi bila Bagan Datuk ni dia bukannya urban ataupun di kawasan bandar, kita masih lagi perlu menyantuni mereka di rumah-rumah, terutamanya wanita lah. So balik kepada hybrid tadi lah. Balik kepada hybrid. Kenapa kita kena hybrid? Sebab bila kita di social media, contoh anak-anak di kawasan Bagan Datuk tu boleh tahu apa yang berlaku di social media, mungkin dia sampaikan kat mak dia, dia sharekan dengan mak dia. Sebab kita sekarang ada WhatsApp, kita ada Telegram, semua benda boleh share. Jadinya kita tak, tapi at the same time bila dia orang dah terbiasa dengan air liur dan air mata ni, the touch tadi tu, dia orang nak benda tu di kawasan kampung. Contoh di Kuang juga. Dan saya juga ada mengikuti beberapa siri pilihan raya daripada zaman saya sekolah dulu tu. Memang itulah secara tradisinya. Jadi bila kita ke arah dunia digital, kita juga bersama-sama dengan dunia digital untuk berkempen di media sosial. Contoh, saya orang kenal masa kempen di Bagan Datuk, lagu Bagan Datuk. Sebenarnya lagu Bagan Datuk tu 10 tahun yang lepas. 15 tahun yang lepas dia pilihan raya ke 15 ke 13. PRU 13 ada lagu Bagan Datuk tu. Cumanya baru dikenali masa PRU ke-15.
Sebab lagu tu saya yang nyanyikan. Dan dalam keadaan yang luar biasa, pegang mic, bawa saya punya tong speaker. So benda yang something yang different. Dan sebenarnya bukanlah kita sengaja nak buat. Kita pun tak tahu benda tu jadi viral. So banyak benda-benda yang berlaku di social media adalah benda-benda yang di luar jangkaan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita tak berniat pun nak jadikan benda tu viral, tapi diviralkan ataupun menjadi tarikan ni macam ni. Orang suka dengan orang tak suka. Dua-dua tertarik. Kan? Ya, betul. Jadinya boleh jadi satu kelebihan ataupun satu kekurangan. Tapi bagi saya, apa yang kurang itulah satu kelebihan. Okey. Jadi wanita UMNO kena bijaklah menggunakan peluang yang ada, sebab bila kita orang tak suka pun lagi menarik orang tu tengok apa benda yang dia tak suka. So kita jadikan itu satu kelebihan dan kita tak boleh berhenti dekat situ saja. Dan kita kena berani dan teruskan. Maknanya kalau kita rasa kita tak boleh buat, kita suruh orang lain buat, contoh. Tapi satu benda yang impactful lah untuk orang mengenali. Kalau bukan kita pun orang mengenali parti kita. Kalau bukan parti kita pun orang mengenali daripada mana kita, wanita UMNO. Contoh macam tu. Okey. Okey, Tapi kita saya selah sikit lah kat sini Boleh, kan. Soalan yang you tanya tu bagus soalan dia. Cuma kenapa bila kita kata pendedahan kepada social media ni, kita letakkan paras umur 40 ke atas dan sebagainya, dia mungkin sekarang 40 ke atas ni berjinak-jinak dengan social media. Mungkin dia bukan lagi permainan anak-anak muda. Dia adalah jadi permainan yang lebih menyeluruh. Setengah platform lah, bukan semua. Okey. Tetapi WhatsApp adalah satu platform yang semua orang pakai. Betul. Hampir semua orang pakai. Saya mention tadi WhatsApp dan Telegram. Yes. You see, jadi jentera kita ni, kita kena perbanyakkan jaringan orang yang boleh sampai kepada WhatsApp kita. Sebab tu saya beri fokus untuk UMNO bahagian Selayang. Saya kata semua cawangan mesti ada grup WhatsApp cawangan, dan admin daripada bahagian mesti duduk dalam grup WhatsApp cawangan. Kalau kita boleh kumpul 30 orang, 40 orang dalam satu cawangan, 40 orang lah. Sebab semua bahan tu kita nak kongsi kepada grup. Jadi akhirnya jentera cyber you akan jadi lebih kurang 1,000 orang. 1,000 orang ni boleh sampai capaian dia kepada banyak orang. Takungan segala konten ni akhirnya dia masuk ke WhatsApp. Apa juga you nak sebarkan, betul tak? Dia membuat konten dan berkongsi konten menggunakan platform ni macam-macam. Tetapi takungan kepada konten tu akhirnya dia masuk kepada grup WhatsApp. Sebab semua orang pakai WhatsApp. Kan? Share. Jadi saya rasa wanita ni kita dah tak boleh tengok dah dia 40-an, 50-an kan. Saya rasa kalau untuk kita berkongsi kandungan konten, saya rasa umur 60 pun WhatsApp, pakai WhatsApp juga. Benda tu boleh masuk pada dia dan dia boleh appreciate konten yang ada. Itu trend sekarang. Ya. Grup surau ada, grup kampung ada, grup taman ada kan. Itu semua tu. Jadi wanita UMNO ni selain dah pergi menyantuni air mata lah apa segala bagai, kumpulkan seramai boleh wanita yang kita ada ni dalam grup-grup WhatsApp yang kita boleh masukkan, lambakkan kita punya konten. Share. Yes. So bila dia buka tu secara tak langsung, dia akan create algorithm. Yes, algorithm. Lagi banyak kita share, lagi banyak dia orang buka, lagi banyak algorithm. So nak tak nak dia nak tak nak dia akan keluar lah. Betul. Betul, algoritma. Okey, kita ada lebih kurang dalam 1 minit lagi. So kita masuk ke segmen ketiga, tak apa ya. Datuk Oida. Kita selalu mendengar parti bercakap wanita itu adalah tulang belakang parti ya. Tapi malam ni saya nak terbalik kan persoalan itu. Jangan kita bercakap tentang apa yang parti mahu daripada wanita, kita bercakap apa yang wanita mahu daripada parti. Ya? Kita terbalik kan ya. So oleh kerana tas wanita ni 40 tahun ke atas, apa yang menyebabkan seorang wanita berkata, ya, saya percaya calon dan akhirnya saya akan undi dia. Apa yang menyebabkan akhirnya dia ada benda tu, dia terus lock lah. Okey, saya menjawab pada yang pertama tadi kan, wanita tulang belakang parti. Okey, lepas tu kenapa hari ini kita pulangkan balik.
sebenarnya kita dah penat dah bercakap wanita tulang belakang parti. Ya, kita dah jadi dah, parti dah benang ya, dah orang kata dah stabil. Cumanya pada hari ini wanita ni ada 3 perkara. Pertamanya, wanita ni dia minta dihargai. Maknanya dihargai, dia tidak mahu diperalatkan. Maksud saya dihargainya apabila benang, hargailah dia. Maknanya dudukkanlah dia di mana-mana, maknanya mungkin duduk dalam meja untuk sama-sama membuat keputusan. Ya. Dan satu lagi, yang kedua, wanita mahu solusi satu benda yang kalau ada masalah dia nak jawapannya. Ya, terus maknanya wanita ni tak Immediate nak solution ya. Immediate solution. Apa benda kalau ada katalah masalah ni, okey terus bagi apa yang kita boleh counter balik masalah dia. Ini wanita. Yang ketiga, wanita mahu maruah dan keselamatan terjamin. Di mana maruah tu maknanya bila dia keluar dia selamat. Keselamatan anak-anak dia pun terselamat. Anak dia nak sekolah terselamat. Itu je yang wanita nak sebenarnya. Wanita bukan nak dibangga-banggakan. Tapi yang kalau seandainya 3 perkara itu diambil kira, saya rasa tak ada pemasalah. Sebenarnya kejayaan parti kita ni adalah daripada wanita. Sebabnya jentera wanita ni sentiasa bergerak. Betul Kita tak bukan Kak Long? saja tulang belakang. Ya. Kita tulang rusuk. Tulang rusuk. Semua tulang. Semua tulang. Nenek. Tulang Nenek. kaki, tulang Ya, kepala semua. Ya. Okey. Kalau tak ada wanita, tak jalan tau. Tak jalan rancangan. Panas. Dah panas ya. Panas, kita dah dengar dah wanita bersuara ya. Jadi dah apa, kita berat sebentar, kita tamat segmen segmen pertama lah ya. Kita akan datang kepada segmen kedua nanti. Jangan ke mana-mana, stay tune dengan Base TV ya. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita bertemu kembali dalam siri podcast Base TV Jatuh Hukum. Ketiga-tiga tamu masih lagi bersama saya ya, Dato' Asnal, Kak Long dengan Dato' Waidah. Ya. Kak Long. Ya. Apa yang wanita hari ini cari daripada seorang calon wanita? Adakah mereka mencari credibility, kejujuran, keprihatinan, keupayaan menyelesaikan masalah, atau sebenarnya mahu calon yang boleh buat kerja? Kesemua di atas. Semua dia. Yes, kesemua di atas. So maknanya credibility, kejujuran, perhatian, Ya. keupayaan menyelesaikan masalah. Semua di atas. Okey, dia macam ni. Boleh saya jawab sekarang? Boleh. Dia macam ni. Sebenarnya bila kita tengok pasal calon wanita ni lah, kita dah cakap daripada dulu, bukan saja calon, pembuatan keputusan wanita semua ni 30% lah. Daripada 100% tu kita minta 30% je. Tetapi tak pernah tercapai, betul tak? Betul. Sebab itulah kita ni wanita adalah ibu-ibu yang bersifat mengalah. Ibu-ibu yang bersifat jiwanya besar. Jadi kalau itu yang dikatakan sebagai calon, itulah dia kita ikut. Kan? Walaupun kita tahu ramai di kalangan kita yang sebenarnya banyak calon-calon yang berkelayakan. Dan kalau kita tengok pun dalam, saya kongsilah apa yang berlaku di dalam Exco Wanita, mesyuarat Exco wanita yang kami hadiri. Saya pernah bersuara. Hadiri memang kena duduk. Kena duduk, wajib. Memang wajib untuk jadi anak derhaka. Mungkin diorang tengok calon-calon wanita ni masih bekerja dalam silo. Kita tidak shout outkan apa kelebihan kita. Kita sendiri sebagai produk. Saya lihat kalau calon tu nak jadi calon, kalau kita nak jadi calon, kita kena buat diri kita ni macam satu produk untuk dijual kepada kita punya pengurusi Barisan Nasional lah. Sebab kita nak tawarkan diri kita untuk kita menang seat dan bagi kepada pengurusi kita.
Dan keduanya, kita kena jual diri kita kepada Presiden UMNO kita, sebab kita mewakili UMNO di dalam Barisan Nasional sebagai wanita. Dan lepas tu kita kena jual diri kita dengan ketua wanita, lepas tu dengan ketua bahagian, lepas tu dengan banyak steps tau wanita ni nak pergi. Saya percaya sama juga steps yang akan dilalui oleh puteri, pemuda dan sebagainya lah. Jadi benda-benda macam tu yang menyebabkan ada batas dekat situ lah. Sebab kita kebatasan tu nak kena melalui beberapa orang untuk filter adakah dia betul-betul layak. Kadang mungkin kita dalam kelompok kita tengok macam akak ni layak lah, datuk ni layak lah contoh. Cuma bila dah sampai ke tapisan-tapisan yang seterusnya, calon yang kita ketengahkan tu dikatakan tidak layak di mata mereka. Dan saya pun tak tahu bagaimana untuk kita approach lagi untuk sampai sasaran 30%. Dan saya ada mention juga di dalam Exco Wanita meeting, mungkin ni kita kurang jual diri kita. Dan sekarang ni adalah masa untuk kita menjual diri di social media. Contoh, katalah kalau macam Datuk Wahidah sendiri tengok sebagai contoh salah seorang calon yang layak diketengahkan dalam pilihan raya. Bila Datuk Wahidah ni sebagai satu produk yang orang kenal, tak payah orang dalam UMNO yang jual dia. Orang luar yang maksudnya kita dah bersosial di social media bersama-sama dengan follower ni, automatik yang akan menjual, akan letak kenapa tak calonkan dia. So diorang yang kita punya follower ni yang di media sosial ni yang akan mengangkat kita selain daripada ahli parti sendiri sebagai contoh. Ini lebih kepada personal branding lah. Personal branding. Okay. Mi, itu saya nak mencelah. Saya suka nak mencelah ni kan. Okey, boleh tak? Sila tu. Saya nak mencelah ni. Saya sebenarnya nak bagi tahu dulu mula-mula. Saya dengan Kak Long ni, saya sikit ada gemuruh lah bila dia ada. Tahu? Dia cerita tadi dia gemuruh dengan ketua bahagian ledang. Saya sebenarnya gemuruh dengan dia. Bila saya dipilih untuk menjadi pencadang pada usul presiden. Okey. Tak lupa sebab Majlis tertinggi ni duduk belakang kita. Jadi rostrum di depan. Saya tak nampak semua presiden, ketimbalan presiden je cakap, kan. Tapi bila saya naik je kat rostrum, nak bercakap ni mandat ni presiden bagi suruh jadi pencadang usul. Saya naik-naik depan-depan saya sekali ada Kak Long. Saya dah jadi gemuruh ni sebenarnya. Silap cakap aku depan-depan dah kena dah kan. Walaupun presiden saya tak nampak anak presiden dekat depan saya. Tapi yang saya nak celah kat sini ni sebenarnya, okey, saya secara peribadilah saya cakap, kalau saya tengok exco wanita yang ada, sekurang-kurangnya lah antara 5 ke 10 saya boleh nampak kat situ je kualiti yang boleh jadi ahli parlimen tak ada. potensi tu. Straight away saya boleh kata, kan. Tetapi macam Kak Long kata tadi, proses saringan ni susah dan sebagainya. Tetapi dia agak mengkhawatirkan saya bila saya tengok di Negeri Sembilan ni, kita mengetengahkan semua satu calon wanita, kan, menang. Kemudian pemilihan untuk menjadi exco pun tak dapat pada wanita, dapat pada puteri. Yang saya khawatir ni bukan soal parti. Parti ni akan memahami. Tak apalah presiden buat keputusan, pengurusi perhubungan negeri buat keputusan. Ya, kita faham stratus. Tetapi you tahu di luar sana, lebih 50% pengundi, 50% adalah pengundi wanita. Kan? Satu hari nanti akan datang masa bila ada tuntutan daripada pengundi yang dia nak melihat lebih ramai representasi daripada kalangan wanita menjadi ahli parlimen atau adun di dalam parlimen, di dalam Dewan Undangan Negeri, di dalam Dewan Negara. Tuntutan itu akan datang. Adakah kita cuma akan react atau kita akan hanya bertindak balas setelah tuntutan seperti itu datang, atau kita akan dihukum dulu sebelum kita bertindak? Jadi saya ingat, okey, mungkin kita fikir 30% dan sebagainya, mungkin satu lonjakan yang besar, dia tidak akan berlaku immediately. Tetapi saya rasa dia mesti ada satu perwakilan ataupun representatif yang agak wajar untuk wanita ni ditempatkan ataupun dijadikan calon.
Dan kita menangkanlah bersama-sama. Sebenarnya semua orang demand sekarang tu kan. Pemuda demand, puteri demand, wanita demand ni kan. Jadi Saya nak minta sikit. boleh. Seperti pilihan raya baru-baru ini di Negeri Sembilan. Rakan kita jugalah, ya, Rakan Esko. Esko kita. Dia dah bersiap sedia dah, Datuk Ketua Bahagian. Tiba-tiba tempat dia tu diberi kepada wawasan. Ya, sebab kan kita rasa sedih sebab dia Esko. Ya, dalam bila dalam meeting dia kata dia dah bersedia, kita pun happy lah, kita pun sama-sama nak tolong kan. Tapi tu buat kata sahabat saya Kak Long, wanita ni berjiwa besar. Kita redha. Sentiasa redha tu saya kata tadi, wanita perlu dihargai je. Tu je. Jadi kita kena terimalah walaupun di kalangan rasa sedih sebab di kalangan Esko tidak ada seorang pun yang jadi calon, tapi kita nak macam mana? Itu tuntutan parti. Kita buat kata Kak Lo tadi, kita ni berjuang, kita bertanding bukan mewakili diri kita. Kita mewakili parti. Jadi kena berjiwa besar. Macam kami berjuang pun, kita berperang pun Tapi bukan tak boleh lah nak asyik kita nak berkorban je. Ya. Sebab kadang-kadang pengorbanan kita ni bukanlah kita nak dihargai macam Datuk Wahidah cakap tadi. Cumanya ada certain thing lah yang sepatutnya kita ni dilihat juga. Sebab bila kalah benda pertama wanita akan salah ni. Salah SJR lah ni, JR tak buat kerja ni, JR salah, bancian lah apa semua, tidur lah buat dia punya macam tu. Tapi bila menang ada tak cakap terima kasih wanita? Ada sebab saya kata tadi kan. Tapi for the record, saya tidak pernah menyalahkan wanita UMNO Bahagian Selayang. Menang atau kalah, saya tidak pernah menyalahkan jentera JR saya. Betul. Saya yakin dengan kerja yang dia buat. Tetapi ini zaman di mana maklumat yang disampaikan kepada JR kita pun maklumat yang tipu. Walaupun kita nak tanda dia putih ke kelabu ke hitam, dia kata dia menyokong kita. So kita pun tanda dia putih. Atau dia akan kata macam biasalah, takkan tak biasa lagi. Kita tiap tahun BN bagi. Tapi sebenarnya maklumat itu tak disampaikan secara jujur dan sebenar-benarnya. Sebab dia malu Allah, dia tak nak bagi tahu, dia tak nak undi UMNO. Sebab dia dapat bantuan pada UMNO, pemimpin UMNO menyantuni dia, kenduri orang UMNO buat, dia datang makan kan. Jadi dia tak nak terang-terangan menolak. Jadi dia pun bagilah jawapan yang kabur kepada kita punya jentera. Itu saya faham. Bukan wanita saja. Saya rasa saya pun pernah jadi calon, saya pun pernah menerima layanan macam tu. Orang kata dia akan sokong, tapi akhirnya dia tak sokong. Kan? So kita terima je lah benda tu. Datuk Ida, Datuk macam saya cakap tadi berada dalam UMNO Bahagian Selayang dan berada di lapangan. Satu perkara yang paling cepat menyebabkan pengundi wanita ni hilang kepercayaan kepada seorang calon. Dah jadi wakil rakyat ke atau belum? Bukan, dia bertanding jadi calon. Masa bertanding. Itu saya kata, yalah, dia kadang-kadang tengok pada personality juga. Pertamanya calon ni mesti senang didekati, and then bila berjanji tu dia mesti ada track record. Bila berjanji mesti ditepati, didekati, dan dia bercakap tu satu benda yang fakta. Kadang-kadang orang ni dia otak banyak. Jadi calon pengundi sekarang dah cerdik. Tu saya kata dia dah pandai melihat dan menengok. Jadi kalau seandainya kita bercakap je tapi tidak ada apa-apa tindakan pun tak boleh. Susah. Jadi susah macam for example Selayang. Kita ni dah buat kerja dah bertahun-tahun dah. Saya rasa saya di bahagian Selayang dah 26 tahun dah daripada zaman puteri, sebab saya asal daripada kilang puteri. Saya menubuhkan UMNO bahagian Selayang. Tak pernah saya berhenti berkhidmat. Tapi itu pun ada juga setengah tidak percaya pada kita. Kadang-kadang kita pun nak memenuhi semua tuntutan mereka pun kita tak mampu, tapi kita buat yang sebaik yang ada. Tapi alhamdulillah calon ni kita haruslah yang mudah didekati, dipercayai, apa yang dia cakap dikotai, dan dia dah ada track record. Itu mungkin mudahlah pengundi nak mengenal calon tersebut. Mana dalam perkara maknanya seorang calon ni kehadiran dia mesti dirasai. Ya, dirasai. Sama ada di lapangan atau di social media. Macam contoh, sorry saya campur. Contoh macam kita wanita nak jadi calon, tak semestinya dia menjadi calon kepada parti yang dia, macam contoh UMNO lah kan.
wanita UMNO, dan dia juga harus dikenali di lapangan lain, contoh NGO, apa dia buat keusahawanan, ibu tunggal, anak-anak sekolah macam tu. Jadi orang boleh tengok sekarang ni kita buka ChatGPT, kita buka kita buka aja apa dia punya, apa yang dia pernah buat. So orang sendiri akan tengok daripada situ. Okey, betul. Saya setuju tu. Kalau saya bagi pilihan lah, 1000 orang jentera turun ke rumah, 100 orang digital warrior yang mampu menghasil dan mengedarkan kandungan secara mentas. So Kak Long pilih yang mana? Saya pilih dua-dua. Hybrid juga ya. Hybrid juga. Maknanya konsisten. Tiga-tiga konsisten. Saya cuba. Okey. Okey, kita masuk ke segmen kelima ni. Jentera ke digital warrior dari jentera ke digital warrior. Okey. Saya rasa perkara ni memang sangat penting. Dia mungkin persoalannya bukan tradisional ataupun digital, tapi bagaimana kita menggabungkan kedua-duanya tadi, hybrid lah. Jadi saya mahu kedua-dua pemimpin wanita UMNO ni bayangkan satu perkara, pilihan raya diumumkan esok. Okey, Dato' Wahidah, apa 3 pasukan yang wajib ada? Saya bagi contoh, ground team, content team, digital response team, data team, rapid response team. 3 saja. Saya menjawab kalau untuk Selayang lah, pada saya ini pendapat saya. 3 pasukan wajib yang saya panggil Troy Girl Benang Selayang. Okey. Pertamanya kita mesti ada ground team. Ground team maknanya pasukan yang bekerja di tanah, di lapangan. Maknanya yang pergi rumah ke rumah, maknanya JR wanita lah ya. Yang kedua, content team. Content ni yang menjaga, yang content yang buat dalam media sosial ya. Dia kena wawarkan apa yang wanita buat, apa yang pemuda buat, apa yang bahagian buat, kena wawarkan. Dan satu, kita kena ada digital response team. Response team. Maknanya pasukan yang mempertahankan. Maknanya kalau seandainya kita diserang, maknanya tim ni lah yang cover kita. Maknanya dia, sebab kadang-kadang viral ni pun bahaya juga. Maksud saya bahayanya kerana sebabkan viral ni lah kadang-kadang satu individu ni, for example calon, dia akan peratusnya akan turun. Jadi tim ni lah yang patut cover respon team ni. Ya, sebenarnya saya katakan seperti bomba lah. Macam dipadamkan api kan. Macam itulah for example-nya. Ya. Okey. Kalau ada sama ataupun ada tambahan dalam konteks rasanya ground team tu boleh termasuk dalam community team, rapid response team. Macam itulah. So saya pun samalah. Sebab ground team, content team dengan response team ni sangat penting, yang 3 ni. So dia balik kepada hybrid team tadi ya? Ya, betul. Okey, kita masuk segmen seterusnya, siapa menguasai naratif. Okey. So pilihan raya dalam era politik moden ya. Kita bukan saja berperang untuk mendapatkan undi, kita berperang untuk mendapat pertamanya perhatian ya. Dan selepas mendapat perhatian untuk mendapat persepsi. So selepas persepsi pula barulah kita mendapat kepercayaan. Jadi soalan saya, adakah wanita UMNO sudah mempunyai kemampuan menghasilkan naratif sendiri, atau kita masih terlalu bergantung kepada naratif yang dibina oleh pihak lain? Kak Long, sebagai ketua perangan bahagian, apa kelemahan terbesar kita dalam perang naratif digital? Respons. Kita punya kelemahan adalah respons. So macam ni, walaupun saya memegang jawatan sebagai ketua penerangan bahagian, saya tak boleh sembrono bagi respon untuk isu-isu yang berkaitan dengan UMNO, isu-isu yang berkaitan dengan apa yang perlu dijawab oleh kepimpinan. Maknanya kadang-kadang kita rasa macam kita nak jawab, tapi kita patut fikir balik. Kalau macam masih muda-muda dulu, mungkin saya akan jawab sebab saya ni fikir macam nak jadi hero untuk semua perkara. Tapi bila kita dah berumur, fikir biarlah orang yang layak menjawab saja yang menjawab. Contoh kita di dalam UMNO, kita ada Sir Agong.
Lepas tu kita ada Ketua Penerangan Datuk Azalina, dan kita ada Presiden sendiri untuk menjawab. Dan biarlah mereka yang berjawatan yang dengan kelayakan mereka untuk menjawab isu-isu ni saja yang menjawab. Sebab kita tak nak ada banyak respons, kita tak nak ada banyak kepala yang menjawab. Contoh beberapa isu yang macam contohlah kita bagi isu RCI bukan semua orang boleh bagi komen pasal isu tu. Mungkin mereka yang berstatus ahli parlimen, yang berada di dalam parti, ahli parlimen yang berada di dalam parti yang layak menjawab, sebab dia orang ada dekat dalam parlimen, dia orang tahu apa yang dia orang baca, the report of RCI report, dan bila dia orang duduk dalam pos kabinet ke sebelum masuk parlimen, mesti dia orang ada bincang benda tu. Jadi bagi saya lah contoh, mereka pun bila dia orang pun ada tim. So harapan saya lah sebagai exco wanita dan ketua penerangan, saya mengharapkan dia orang punya respon tim, sebab dia orang pun mesti ada tim kat bawah. Sebarkan benda tu, apa yang dia orang dengar tu terus bagi, sampaikan kepada kami-kami ni semua yang exco ni, sebab kita perlu menjawab benda tu di lapangan. Kalau kita selalunya respon ni benda-benda yang naratif ataupun persepsi yang berlaku di dalam social media, contohnya thread ni sangat laju. Jadi kalau kita menjawab kurang daripada 2 jam, itu dah cukup bagus lah. Kita dah macam menjawab persoalan-persoalan. Diorang ni bila diorang keluar dengan perception, naratif palsu ni semua, sebenarnya diorang nak perhatian untuk kita jawab. So bila kita jawab, kita kena pastikan jawapan kita tu jawapan yang memang on point. Jawapan memang fakta, bukan jawapan yang auta ataupun just untuk buy time. Diorang tak perlukan benda tu. Sebab ini adalah, saya tengok satu kelemahan jugalah. Sebab benda tu tak sampai pada kami. Jadi yang jawab ni pun bukannya pandai, yang memandai-mandai. Ya, betul tu. Kak Long, saya dengan Kak Long duduk dalam WhatsApp group perangan. Kadang-kadang kita pun perhati juga kan, ada isu-isu tu lambat respon daripada especially daripada pihak yang berwajib lah kan. Kita pun tunggu kan. Apa ni kita nak jawab nak jawab apa ni kan? Kita nak jawab kan, kalau kita jawab pandai-pandai kan dia jadi apa pula kan. So kita kadang-kadang blur so benda tu tak sampai pada level respon, kita. Respon. Okay. Tok, kalau Datuk diberikan 24 jam untuk membina satu naratif UMNO yang boleh sampai kepada 1 juta wanita tu, within 24 hours. Because we are talking about digital macam Kak Long cakap dia, within 2 hours so. Untuk sampai ke 1 juta wanita. Ya, satu Malaysia. Saya malam ni saya cakap saya tambahkan wanita punya kota untuk menyahut permintaan orang kat luar pun boleh dapat 1 juta. You viral kan lah. Bergantung kepada virality. Ya, betul pada virality. Betul. Saya ikhlas bercakap, pengundi kita lebih 50% tu adalah wanita. Macam kita punya population, dia reflektif of kita punya population. Masyarakat Malaysia ni 51-52% adalah wanita. Pengundi kita pun 51 ke 52% adalah wanita. So saya melihat, kalau kita selalu terkebelakang dalam mengenengahkan wanita, dia akan sampai satu masa akan ada permintaan itu datang daripada kalangan pengundi itu sendiri. Kan, kesedaran pengundi itu sendiri, dia akan meminta, dia kata, kenapa BN letak satu wanita aja? Asal wanita dalam BN ni tak bagus ke? Tak ada ruang ke nak berjuang wanita? Ini soalan yang kita kena jawab. Saya tak nak dia sampai ke tahap kita kena menjawab dan kita jadi defensif. Kenapa kita tidak ketengahkan wanita? Tapi kalau katakan dalam masa 24 jam saya boleh bagi satu mesej saja untuk sampai kepada wanita, saya akan sampaikan satu mesej yang berbunyi begini. Wanita di Malaysia mesti diangkat untuk melalui kehidupan yang lebih bermaruah dan bermartabat. Itu first bagi saya. Okey? Bukan saya kata dia tidak dilayani secara bermaruah atau bermartabat, tetapi berlaku kepincangan dalam kita punya judgement call kadang-kadang dalam polisi, di mana ada banyak kelompangan. Wanita merasakan
tidak cukup pembelaan diberikan kepada isu-isu terkait wanita. Dan isu-isu ini adalah isu-isu yang dia menjadi akar kepada maruah dan martabat wanita itu kita mesti perjuang dan angkat. Saya mau melihat UMNO berjuang dan angkat isu-isu ini. Okey tu. Kita masuk segmen ketujuh. Ini rasanya kita bercakap soal calon tadi ya. Calon wanita di era digital ni. Okay. Calon wanita. Saya ada sedikit homework ni. Saya buat perbandingan Johor versus Negeri Sembilan. Johor 7 calon wanita BN. So dia punya prestasi 7-0 lah. 7 menang 100%. So 6 daripada UMNO, 1 daripada MCA. Kita buat perbandingan Negeri Sembilan, 4 calon, 2 daripada UMNO, 2 daripada MCA. UMNO menang 2, MCA kalah 2. So UMNO dari segi prestasi 100%. Parti Komunen dia kalah. So Johor 100%, Negeri Sembilan 50%. Okey, di Johor lah, saya tengok di sini di Johor ni saya tertarik dengan satu Alwiah Talib. Dulu daripada UMNO masuk Bersatu, kembali kepada UMNO dan satu agak signifikan tu majority 3,545. Ya. Kalau di peringkat permulaan tu dia agak goyang lah kan, macam-macam orang masuk, orang komen kan, tak ada kesetiaan dan sebagainya. Kemudian calon MCA walaupun tewas, tapi dalam konteks pendekatan untuk meningkatkan majoriti undi berlaku. Ya? Jadi sebenarnya calon wanita di 2 PRN ni telah membuktikan mereka mampu melakukan sesuatu. Di Johor menang dengan very strong majority. Dia signifikan. So balik kepada tuntutan 30% ni berdasarkan apa yang berlaku di Johor dan Negeri Sembilan. It's high time. Dan mungkin ini nanti dalam satu segmen nanti kita buat segmen PAU, mungkin agaknya wanita boleh demand dalam PAU ni. Okey. Saya nak tanya kepada Datuk dia. Apakah kita perlu mencari calon yang winnable dan pada yang masa yang sama digitable? Dia kena sama. Dua-dua. Winnable dan digitable. Ya, winnable dan digitable. Winnable, dia ada akar, dia ada jentera dan dia di hati rakyat. Maksud saya, winnable ni dia ada pengikut. Ya, ada pengikut, maknanya bila dia masuk pasar orang kenal dia, orang peluk dia, orang sayang dia, datang orang peluk dia, sayang dia, bukan kerana dia ni, memang dia dah ada sentuhan ya yang awal. Begitu juga dengan kalau dia bagi arahan, walaupun tidak ada imbuhan, orang dah sayang dia akan buat je. Macam yang kita balik pada Tuan Azmi cakap tadi, YB Alwiah tadi, ya, itulah dia. Ya, and then juga digital-able. Digital-able tu maknanya calon yang boleh menang di telefon, di social media. Maknanya di telefon rakyat. Yang paling simple di telefon rakyat. Trend masa kini. Ya, trend masa kini. Okay. Ya, jadi itu pun penting. Mana dua-dua tu dia kena selari. Dalam keadaan dunia sekarang, dua-dua tu kena selari. Dan juga kita perlukan calon 3K. Maksud saya 3K tu dikenali, disayangi, dia akar umbi, lepas tu kerja dan dia yang bekerja, maknanya dia dah ada track record. Sebagai contoh, Dato' Hasnal, dia di bahagian Selayang, terutamanya di Kuang di Tempera, dia memang sentiasa menyantuni rakyat. Dia ada di lapangan. Kalau ada masalah rakyat, dialah yang pertama turun. Ya, maknanya dia sentiasa, maknanya bukan 24 hours dah, 36 jam dah. Memang orang kata 24 inilah untuk rakyat. Dan yang ketiga, dia klik tu maknanya dia celik IT dalam media sosial. Maknanya itu saya kata kita perlukan calon yang 3K, dia mesti selari dalam zaman sekarang. Ya. Datuk, dalam konteks ini you sama, winnable, digitable.
Betul, saya setuju. Mesti ada kedua-duanya. Ya. Kan, dua-duanya adalah perlu. Tetapi saya tengok sekarang ni, winnable candidate ni kita dah jarang sebut dah. Dia sekarang kita dah sedar bahawa dia sebenarnya bukan kita kena melahirkan winnable candidate. Kita mula-mula kita kena create winnable seat. Winnable seat dulu. Winnable seat ni you kena buat kerja, macam saya kata tadi, kalau you dah bina kekuatan IT you menyeluruh, kan, dia dah jadi satu iklim yang cukup sesuai untuk parti menang, then you masukkan kandidat mana pun dalam winnable seat, betul, dia akan menang. Letak orang asli pun. Betul. Letak orang asli pun menang. Betul. Kita di Cameron Highland, kita letak orang asli pun menang. Dia berlaku di Cenah tu kan. Ya. MCA tu kan. Dia memang dah buat Kita pernah groundwork. cuba, kita hantar ketua cawangan menang, kita hantar ketua penerangan bahagian menang, kita hantar setiausaha bahagian menang. Tak semestinya Sebab dia seat tu datang. memang yes, winnable because seat. tu. So that's what we must focus now. Kita kena fokus untuk create winnable seat. Kalau seat tu dah become winnable, proses memilih calon tu kita boleh kompromi. So kita berehat, masa tinggal seminit je lagi tu, sebab lepas ni kita nak sentuh lebih peribadi dengan Kak Long. Ya, kita rehat, jangan ke mana. Lepas ni satu segmen yang menarik. Jadi untuk nak tahu apa segmen menarik, tunggu selepas ini. Kita rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Okay. Okey, kita kembali semula dalam podcast Base TV. Kita sekarang berada di segmen terakhir, segmen penutup ya. Dan segmen ini segmen ke-8 dan saya cukup suka segmen ke-8 ni ya. Dia lebih kepada personal Kak Long ya. Kak Long. Ya, saya. Anak presiden atau kemampuan sendiri? Okey. Sekarang saya mau berhenti bercakap pasal politik lah. Ni kita pergi kepada satu sisi yang lebih personal, lebih peribadi. Kak Long, Kak Long punya latar belakang yang tidak semua orang politik ada. Dia very rare. Ya? Mungkin Kak Long, Nurul Izzah, ada very rare. So anak sulung kepada Presiden UMNO yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan yang lebih apa lagi, yang agak weight dia agak tinggi lagi, seorang Perdana Menteri, seorang timbalan Perdana Menteri. Okey. Okey. Salah ke disengajakan? Disengajakan. Itu harapan semua orang tu, harapan UMNO. Kak Long, dalam politik ni dia nama keluarga ni boleh menjadi satu kelebihan. Tapi pada masa yang sama dia juga boleh menjadi satu bebanan. Jadi sejauh mana nama Ahmad Zahid Hamidi itu mempengaruhi perjalanan politik Kak Long? Adakah ia memudahkan, membebankan, atau Kak Long menganggap tidak relevan kerana Kak Long mahu membina nama atas kapasiti sendiri? Okey. Dia macam ni. Kita semua ada bin dan binti masing-masing, dan kita tak boleh pilih pun bin dengan binti kita tu. Itu satu fakta yang kita memang tahu dan kita akur. Saya tak tahu anak orang lain yang berbintikan atau berbinkan bapa atau ibu yang ada nama, bagaimana cara hidup mereka. Tapi alhamdulillah saya sendiri bekerja keraslah untuk melakar nama saya sendiri sebenarnya. Mungkin orang lain tengok mudah, tapi bagi saya tak rasakan itu sebagai satu beban.
Cumanya saya perlu buat kerja 1000 kali ganda lebih daripada orang lain sebenarnya. Untuk membuktikan saya ni, walaupun saya berbentikan Ahmad Zahid Hamidi, tetapi saya masih mampu membawa diri saya sendiri dan melakar sejarah hidup saya sendiri. Sebagai contoh, banyak perkara-perkara yang telah berlaku lah dalam diri saya yang saya betul-betul belajar lah. Sebenarnya kita perlu bawa diri kita sendiri. Tak semua perkara yang kita nak, kita boleh dapat kalau tanpa usaha. Contohlah, kalau orang kata saya ni senang lah jadi anak ZMD. Saya kalah di bahagian sebagai ketua wanita UMNO 11 undi. Dan bila saya nak lawan balik, saya pergi kepada lembaga disiplin. Lembaga disiplin kata tak payahlah sebab abah saya seorang presiden UMNO dan seorang ketua bahagian di kawasan tu. Sedangkan saya sendiri boleh melawan dengan beberapa hujah menyatakan bahawa saya sebenarnya disabotaj. Di Base TV saya cerita. Contoh. Ini eksklusif ni. Contoh yang sangat baik. Contoh yang sangat baik kan. Dua eksklusif tu. Satu Dan dalam patut angka umur. Satu lagi ni kan. Dan saya akur benda tu. Kalau saya jadi anak orang lain, saya binti Abdul Rahim ke siapa-siapa, saya lawan. Sebab saya memang Dan dia orang pun tak akan bagi jawapan tu pada you kan, kalau you anak orang lain. Ya. Betul tak? Dan Datuk Abu sendiri, lembaga disiplin UMNO masa tu, dia cakap dengan saya, dia negotiate dengan saya, tak payahlah Kak Long, tak payahlah. Jadi bila saya fikir mengikut kewarasan yang hampir tidak waras pada ketika itu, sebab saya memang bersifat fighter, saya akurlah, saya kata tak apalah, okeylah, mungkin bukan rezeki saya. Saya terima. Dan bukan sebab orang benci pada saya, dan saya ada bukti yang saya disabotaj. Biarlah saya move on lah masa tu. Dan saya move on. Alhamdulillah Allah bagi saya menang di peringkat pusat. Saya dapat exco wanita nombor 2. Saya bawa diri saya ceritakan, saya kongsi, saya pergi ke setiap negeri jual diri saya. Betul. Kak Long tadi pasal Tok mula tu nak pergi berkempen ni, so dia cai ni dia tak Kak Long tak faham apa makna cai. Tok, saya tak tahu makna cai. Bila saya dengar perkataan cai tu, orang tanya, Kak Wahidah ke siapa tanya saya, kata Kak Long cai siapa? Lepas tu cai. Lepas tu saya balik nanti Kak Long fikir. Sebab saya tak tahu jawapan tu, macam nampak bodoh lah kan. Memang bodoh pun. Lepas tu saya balik, saya tanya abah, apa cai bah? Lepas tu dia gelak kat saya. Dia kata, baru tahu nak sangat politik, belajarlah sendiri. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya kata, ya Allah. Lepas tu dia kata, cai ni Kak Long, nama Kak Long akan ada di dalam senarai papan yang bertanding. Ya, papan bertanding. Lepas tu dia nasihatkan saya, dia kata kalau Kak Long nak bertahan dalam politik, abah nasihatkan jangan ikut mana-mana cai. Lalas nama dekat mana? Kak Long tadi? Nama saya dekat dua-dua papan. Saya pun tak tahu kenapa nama saya boleh ada dekat dua-dua papan. Sebabnya macam ni, saya fikir macam ni, saya buka lah cerita ni. Eksklusif di Base TV. Okey, yang bertanding pada ketika itu ada 2 orang. Dua-dua saya kenal, dua-dua saya sayang, dua-dua saya angkat sebagai idola saya. Lagi satu, kita bukan ketua wanita bahagian. Dia lain sikit. Bukan. Jadi lepas tu macam mana ni, alah orang ni saya sayang, orang ni saya idolakan semua kan. Lepas tu saya ikut, kebetulan lah Allah nak jadikan cerita, satu-satunya wanita yang bertanding sebagai naib presiden adalah Datuk Seri Azalina. Ya. Kan? So saya fikir kalau dia bertanding, mesti dia nak minta undi wanita kan. Mesti dia jumpa wanita-wanita ni semua, apa semua kan. So saya ikutlah dia. Saya pergi Sabah ikut dia, pergi Kelantan ikut dia. Saya ikut rapat Datuk Seri Azalina ni untuk mendapatkan undi wanita. Supaya tak nampak you ikut mana-mana antara 2 calon yang bertanding. Pandai. So saya tak beritahu abah pun, saya tak cakap saya punya strategi macam mana. Memang Allah buka saya punya otak pada ketika itu. Nurul ikutlah Datuk Seri Azalina. Kelantan semua saya ikut Datuk Seri Azalina. Alhamdulillah saya menempatkan diri saya sebagai exco wanita nombor 2 dia. Hebat tu. Hebat. Cukup hebat. Sebab
Tapi abah saya, kalau orang tanya, betul ke Kak Long bertanding? Dia main-main je tu. Dia cakap macam tu dengan orang. Kan, saya macam Nasib baik tak kalah dengan jawapan macam tu. dan itu menjadikan dia sebagai satu cabaran lah untuk di situlah bermulanya titik tolak saya untuk menjual diri saya lah sebenarnya dalam politik ni. Dari segi dalam social media, di lapangan macam tu. Saya nak orang kenal saya sebagai Nurul. Dan sekarang ni alhamdulillah menjawab kepada persoalan tu. Contoh kalau mak saya pergi mana-mana dulu kan, orang nak ambil gambar mak saya sebab dia isteri kepada Presiden UMNO. Sekarang ni orang jumpa dia, ni mak Kak Long ya? Orang dah tak sebut dah mak saya macam ni isteri Presiden UMNO. Tak. Ni mak Kak Long ya? Jadi saya kata, mak, alhamdulillah berkat doa mak juga dan berkat doa dan usaha Kak Long juga, Kak Long nak memang orang kenal Kak Long as Kak Long. Tapi kita tak boleh buang nama bapa kita sebenarnya. Macam mana kita menyantuni orang, macam mana kita build PR dengan orang, itu yang saya nak orang kenal saya. Mana sejauh mana pun Kak Long fly nanti dalam politik. So berjaya kerana kemampuan diri sendiri. Saya mengharapkan agar orang kenal saya sebab nama saya. InsyaAllah. Bukan sebab kita di BSTV doakan yang itu. Amin. Okey, satu lagi Kak Long, mengenai keberadaan Kak Long dalam generasi yang lebih dekat dengan dunia digital ni. So dalam dunia digital ni, dia setiap gambar, setiap video, setiap kenyataan, setiap komen, dia boleh menjadi bahan persepsi. So persoalannya, bagaimana Kak Long membawa diri sebagai anak presiden dalam era politik digital yang sangat terbuka? Okey, pertamanya kalau kita nak pergi lebih jauh lah, bukan diri Kak Long je lah, bukan saya je. Saya rasa semua orang yang nak pergi lebih jauh, yang nak mendekati dunia digital ni, kena bersedia untuk dihentam. Oleh sesiapa saja. Dalam dunia terbuka ni, kita tak kenal pun siapa yang nak hentam kita. Sama ada dia kawan atau lawan. Kita kena bersedia lah. Dan bila kita nak buat sesuatu tu, kita kena fokus dan kita tahu sebenarnya apa yang kita buat tu adalah satu perkara yang betul dan akan memberi manfaat kepada orang lain. Selain daripada tu, orang nak cakap-cakap pasal kita ke, orang nak komen ke, orang nak kritik ke, kita ambil tu, kita tak letak dalam hati atau kita tak letak dalam otak kita. Sebab yang penting kita terus berkhidmat dengan orang mengikut kapasiti kita sendiri, mengikut kekuatan kita sendiri. Jadi kadang-kadang bila kita sibuk nak baca komen ataupun nak menilai apa naratif atau persepsi yang orang letakkan untuk diri kita, kita tak boleh move, kita tak boleh fokus pun apa objektif yang kita nak sampai. Macam saya sendiri, saya membawa diri saya bukan sekadar nama saya Nurul Hidayah Ahmad Zahid. Saya membawa parti saya. Saya tengok saya sebagai orang parti. Bila saya tengok sebagai orang parti, saya bawa amanah ahli-ahli parti dan mereka yang telah memilih saya sebagai wakil wanita di dalam Exco Wanita UMNO. Jadi bila saya fikir macam tu, saya lagi semangatlah nak kerja. Sebab saya buat kerja sebagai Exco Wanita kerana mereka yang telah memilih saya, yang mempercayai kehadiran saya mampu menguatkan parti. Terutamanya wanita-wanita lah, dalam pemilihan wanita ni, wanita lah yang telah pilih saya. Jadi kenapa saya nak ambil persepsi daripada orang luar yang tak kenal saya untuk saya rasa down, untuk saya rasa tidak bekerja? Sepatutnya saya ambil semangat daripada pemilihan yang saya dah menang tu sebagai satu perkara untuk saya pergi lebih jauh dan membawa suara wanita dalam UMNO ni sendiri untuk diangkat di tempat yang sepatutnya. Itu adalah tanggungjawab. Ya, tanggungjawab saya. Recognition yang Kak Long dapat daripada wanita-wanita di luar tu, you punya personal branding ni dah ada lah. Orang kenal Mak You tu bukan sebab isteri kepada Datuk Seri Zahid. Mak Kak Long. Mak Kak Long. Itu personal branding tu kan. Okey, alhamdulillah lah, susah lah nak sampai kat situ. kita di BSTV ni tapi kita tak macam saya masih tidak lagi berbangga dengan pencapaian saya. Saya masih lagi long way to go dan saya anggap satu pencapaian tu satu ujian. Bila saya dapat satu pencapaian tu, ini ujian. So saya pergi lagi. Sebab saya tak nak dah rasa puas atas satu pencapaian. Sebab saya tahu kita boleh push diri kita lebih jauh lagi. Bukan kita nak bawa diri kita saja, bukan kita nak bawa parti je. Saya nak bawa semua wanita dekat dalam Malaysia ni ke tempat yang sebaiknya. Macam Datuk cakap, wanita ni harus dimartabatkan.
kita di Base TV mendoakan yang terbaik untuk Galong. Amin. Pencapaian terbaik dalam politik. Okey, kita beralih kepada segmen seterusnya, Johor dan Negeri Sembilan. So apa sebenarnya yang berlaku ni? Di Johor 48, 56, kita dapat 48. Vigo Solo, Barisan Nasional Tubuh Kerajaan Solo. Negeri Sembilan 18, tak mampu untuk buat kerajaan sendiri. Satu kerusi lagi, campur 7 dengan PN. So 25-36 bentuk kerajaan bersama. So prestasinya sangat kuat dan sangat signifikan lah. Apa sebenarnya formula kemenangan itu ni? Adakah kepimpinan, calon, jentera, strategi komunikasi, digital atau gabungan semua? Tok Wahida, daripada perspektif wanita UMNO Malaysia, apa yang wanita lakukan dengan betul di dua PRN ini? Okey, semasa pilihan raya yang dua di Johor dan juga Negeri Sembilan, kita menambah baik. Maknanya kerja-kerja tradisional itu kita buat juga di samping dengan digital media masa, dan saya sebagai pengurusi Sekretariat Biro Tugas-Tugas Khas, saya memang fokus kepada rumah pengundi hitam dan kelabu. Saya memang masuk rumah pengundi hitam dan kelabu, dan alhamdulillah, sebab saya datang tu bukan dengan datang melenggang-lenggok je. Saya akan bawa satu borang kajian sikap. Borang kajian sikap tu maknanya saya tulis apa kehendak dia. Selalunya yang saya tengok rata-rata pengundi ni, isu dia very simple. Maknanya dia orang tak dapat JKM, anak-anak sekolah susah sebab dia tak ada jambatan tau. Itu yang saya kata tadi, wanita ni adalah jambatan rakyat. Betul. Jadi kadang-kadang dia orang nak katil sakit, katil hospital tu. Jadi saya akan ambil semua maklumat-maklumat ni, and then apabila katalah calon kita menang, saya akan duduk balik dengan calon tu untuk dia menunaikan janji dia yang kita telah janjikan kepada pengundi. Macam baru-baru ni, macam Negeri Sembilan, saya masuk rumah PH. Dia tu adalah penyokong PH dan generasi Faedah kedua. Ya, diorang semasa tu nak cakap tempat ke? Tak boleh lah kan? Bahaya kan? Jadi tak payah saya cakap tempat tu. Jadi dia menunggu calon sebenarnya. Menunggu calon, and then dia kata, dia tanya saya macam mana rumah generasi kedua. Lepas tu saya kata dengan dia, macam mana you nak dapatkan rumah generasi kedua? Sedangkan kerajaan negeri lain, kerajaan persekutuan lain. Jadi alhamdulillah, diorang ramai menunggu tu. Dia menunggu calon. Lepas tu saya dengan tim saya, Sekretariat Biro Tugas-Tugas ni masuk, alhamdulillah diorang mengundi kita, dan diorang bagi report. Ketok saya dah undi. Saya kerana Datuk ni, kemungkinan kita orang luar memujuk dia tu. Betul. Itu yang dia bukan orang tempatan. Bukan orang tempatan. Kadang-kadang orang tempatan ni dia ada ego masing-masing. Lepas tu pula dapat mengundi, diorang boycott pula. Kenapa dia dapat, kononnya dia dapat duit pada kita lah. Kita tak ada bagi duit pun. Satu sen pun tak bagi duit. Kita bagi harapan. Bagi harapan. Betul saya kata, kita bagi air liur, kita bagi air mata. Kita betul-betul menyantuni masalah diorang. Tetapi kita kena ingat, sebab bila kita dah pergi, dah berjanji, kita kena tunaikan janji kita tu. Lepas ni, saya ada tim saya dah siapkan semua laporan. Lepas kita dah pergi, dah menang pilihan raya, tim saya akan buat report dan kita akan pergi kepada wakil rakyat yang menang tu, supaya dia menunaikan janji mereka. Tapi alhamdulillah, semua wakil rakyat kita dia menunaikan janji. Jadi maknanya wanita UMNO ni bukan buat kerja time pilihan raya je tau. Kita ada follow up selepas tu. Maknanya kita ni seiring terus bergerak terus. Tak ada yang kata time pilihan raya je kita bergerak. Tak. Tapi kan, saya mencelah sikit. Boleh. Saya setuju tu kalau itu berlaku pada pilihan raya negeri. Macam mana pula kalau macam pilihan raya umum serentak, kita ada masalah kat situ. Masalah. Sebab yang ni mungkin kita menang sebab ada bantuan macam bahagian angkat, sebagai contoh negeri angkat, bahagian angkat. Tapi macam mana pula berlaku bila kita pilihan raya umum? Ya. Sebab kita tak berdaya nak ada angkat-angkat ni semua, kita kena angkat diri sendiri. Betul. Satu lagi saya tengok, itulah Kekuatan tempatan kita. kekuatan Ya. tempatan. Satu lagi sekarang ni NGO susah tempatan nak ni. mengenali pengundi. Sebab dah banyak sangat parti. Saya kata kita kena hati-hati betul. Sebagai contoh seperti di Sabah kan, pukul 3 kita diminta mengeluarkan pengundi putih. Sedangkan bukan pengundi putih kita keluar.
jentera pun tak kenal tak mengenal pengundi mereka. Jadi kita kena ada satu formula ini yang kita buat. Alhamdulillah Wanita UMNO Malaysia pun ada satu formula yang kita buat bagaimana kita nak mengenali pengundi-pengundi kita. Ini yang kita lakukan di Johor dan juga di Negeri Sembilan. Tu gelombang biru. Dia adakah berlaku satu perubahan sentimen atau kita terlalu cepat membaca dua keputusan PRN sebagai satu gelombang biru? Okey tu, apakah satu bukti paling kuat bahawa gelombang biru itu benar-benar wujud? Bukti paling kuat gelombang biru, gelombang itu wujud. Saya rasa gelombang biru ni kewujudan dia mungkin terasa di Negeri Sembilan lah kalau kita tengok. Di Johor dia tak ada gelombang biru. Johor tu sebenarnya ialah gelombang kita je. Gelombang kita sebagai ada power of incumbency, sebagai kerajaan sedia ada, dengan prestasi kerajaan yang baik, dia menang pilihan raya tu. Ada sedikit bantuan yang kita terima daripada arahan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS untuk di mana tempat PAS tidak bertanding, bagi sokongan kepada UMNO. Tapi di Negeri Sembilan itu ada satu bentuk kerjasama. Dan kerjasama ni terhasil bila kita tidak bertanding semua kerusi, 36 kursi, dan nampak ada persefahaman bila PN dan PAS dan PN bertanding baki kursi yang kita tidak bertanding. Saya rasa itu mencetuskan satu gelombang kan. Dia menawan imajinasi pengundi bahawa kerjasama ini adalah satu kerjasama yang menguntungkan rakyat Negeri Sembilan. Mungkin ada yang nak takrifkan ini sebagai benda bersifat perkauman dan sebagainya. Saya tidak mahu masuk ke dalam polemik itu. Tetapi ia adalah satu gabungan yang menawan imajinasi pengundi. Dia ada banyak faktor di situ. Kita kena faham faktor Negeri Sembilan ni, latar belakang pilihan raya tu apa, kan? Walaupun semua pihak bersetuju kita tidak berkempen menggunakan garis-garis 3R dan sebagainya, tapi rakyat faham, pengundi faham ada latar itu. Dan apa yang diterjemahkan oleh pengundi di kertas undi itu adalah bahawa mereka mencari satu alternatif yang lebih diyakini untuk menyelesaikan konflik yang ada itu. Jadi dia mencetuskan satu gelombang. Tetapi apa juga yang dinamakan gelombang ni? Apa juga yang dinamakan gelombang? Dia tidak bertahan. Gelombang ni dia ada pasang surut. Namanya pun gelombang. Jadi ujian kita sebenarnya selepas ini ialah untuk sustain. Macam mana you nak sustain kekuatan gelombang itu supaya dia tidak reda separuh jalan atau dia tidak mati terus. So gelombang ini hanya bagus di peringkat permulaan ni, dia melonjakkan. Mungkin di Melaka gelombang itu masih ada momentum, tetapi kita kena fikirkan apa yang kita nak lakukan selepas Melaka sampai pilihan raya umum. Kalau pilihan raya umum tu dianjakkan sampai ke tahun depan dan sebagainya, macam ni sustain. Jadi saya rasa kita tidak cukup sekadar kerjasama tu dari segi pembahagian kerusi dan sebagainya. Dia kena ada something yang lebih substantif. Betul. Jadi kalau kita dah bersetuju ini adalah corak kita nak bekerjasama, kita dah kenal pasti siapa gabungan, rakan gabungan dan sebagainya, you kena sit down, you kena olahkan apa dia tawaran sebenar yang kita akan beri pada rakyat. Betul. Dan itu kena dibuat segera supaya dia mengisi tempoh-tempoh yang tidak ada siri pilihan raya ni. Kita kena ada offer yang betul-betul substantif. Itu bagi saya adalah jawapan kepada apa dia gelombang ni. Gelombang ni something yang sementara. It's not a permanent. Okay, PAU September ini saya kira ini sebuah perkampungan rumah bangsa yang terbesar dan dikira yang terakhir sebelum menjurus kepada PRU 16. Saya nak bagi soalan yang saya panggil PAU killer. Saya mau buat sedikit lebih berani lah. So untuk ketiga-tiga panel, bayangkanlah Presiden UMNO menonton podcast ni. Dia akan menonton sebenarnya podcast ni. Dan saya berikan setiap seorang satu ayat.
apa satu perkara yang anda mahu Presiden UMNO dengar sebelum PAU September? Kak Long dulu. Apa nak Presiden UMNO dengar? Apa yang Kak Long mahu Presiden UMNO dengar sebelum PAU September ni? Oh, Apa supaya sangat? ia menjadi naratif masa PAU lah. Yang masa menguasai PAU. naratif PAU. okey. Lebih berhati-hati Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati dalam semua aspek. dalam semua aspek. Okey. Lebih berhati-hati dalam semua aspek, terutama sekali kita nak adakan Kolaborasi dengan kolaborasi. Berhati-hatilah macam tu. Lebih berhati-hati. Lebih berwaspada. Lebih berhati-hati. Once bitten, twice shy. Once bitten, twice shy. Okay. Once bitten, twice shy. Okay. Datuk Asnal. Ya. Soalan yang sama. Okay. Saya sebelum ni, kita selalu borak-borak. Saya kata dalam Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni menungkah mesyuarat ni Perhimpunan Agung ni, saya kata nak membina satu momentum supaya naratif yang dibina itu menguasai PAU tu, supaya dia tidak menerima serangan. Ya, saya kata kalau Datuk Seri Zahid boleh deliver 2 atau 3 benda, salah satu daripada 3 benda ni, dia boleh menguasai naratif PAU. Saya kata yang pertama, kalau Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi boleh bawa balik watak-watak yang dianggap penting dalam politik UMNO ni, Khairi Jamaluddin, Hishamuddin Hussein, ya. That has happened. Telah berlaku bila kita buat Rumah Bangsa. Yang kedua, saya kata kalau Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni dia nak kuasai naratif bilang ni PAU, dia kena umumkan kerjasama yang kita ada dengan Kerajaan PH ni bertahan sehingga pilihan raya. Ini kita cakap dulu, kan? Dan itu berlaku. Datuk Seri Zahid, saya sendiri yang membentangkan usul ucapan Presiden, di mana saya mengulangi apa yang Presiden sebut dalam ucapan dasar, bahawa selepas kita dah bawa kerajaan ini kepada satu kedudukan yang selamat, kita bebas meneroka jalan politik kita sendiri untuk pilihan raya akan datang. Itu meredakan crowd UMNO, dan datangnya musyawarah nasional dan kolaborasi agung dan sebagainya, saya rasa cukup menggembirakan crowd UMNO. Yang masih kita belum dapat capai ialah bosku. Dia ada 3 je saya kata yang akan jadikan orang UMNO ni gembira. So 1 dah capai, 2 dah capai, bosku ni kita masih belum capai. Tapi saya rasa orang UMNO sekarang ni lebih memaafkan dalam keadaan kita berjaya dapat 2 benda ni. Situasi politik itu reda, mungkin desakan untuk pelepasan bosku ni, orang faham kerumitan di sebaliknya. Tapi yang penting saya nak Datuk Seri Zahid boleh perjelaskan kepada semua orang UMNO segala usaha yang dia dah buat, kan. Mungkin kadang-kadang benda tu sensitif lah, kan, tetapi saya nak semua orang memahami bahawa usaha itu sedang gigih dilakukan, cuma hasilnya belum dapat, kan. Saya rasa crowd UMNO ni sekarang ni dalam keadaan yang paling aman, kan. Dia sedang berada di lautan tenang. Pemimpin-pemimpin yang dulunya dah menjauhi kita dah mula balik, kan. Bahkan kita dapat lebih baik daripada bukan saja pemimpin yang datang balik, pemimpin-pemimpin baru pun tercetus dan terlahir daripada gerakan Rumah Bangsa ni. Kita bawa masuk lebih daripada apa yang kita hilang dulu, kan. Baru ni pun Datuk Ashraf Rajadi kata lepas pilihan raya ni 18 ke 21 ribu keahlian UMNO yang baru, kan. Itu semua nak datang tu nanti. Ya, Pasal PAU. ya. Kita rasanya kena buat Betul. satu kawasan yang untuk diorang, yang orang baru tu. Jadi cuma isu bosku ni je lah tak selesai, dan saya rasa orang UMNO melengkapkan kegembiraan orang UMNO ni kalau sekiranya bosku ni isunya dah selesai. Tapi kalau tak selesai, setidak-tidaknya penjelasan daripada Presiden UMNO secara tuntas apa yang dia dah buat, segala usaha ni, kita yang duduk dengan pemimpin kadang-kadang kita dengar dan kita faham apa yang berlaku. Tapi macam mana benda ni nak diterjemahkan kepada satu kelompok yang ramai dalam kehadiran media lagi pula tu, kan. Nak cerita macam mana ni? Jadi tu tarik rambut dalam tepung lah, kan, menarik rambut dalam tepung. Gila tanya ChatGPT kena Okey, kita sampai ke Tok Wida tak tanya? Tok Wida kalau nak tak tahu. Apa? Saya macam biasa untuk wanita 30%,
Okey, yang kedua dana wanita. Maknanya untuk sebelum pilihan raya tu dibagilah dana untuk jentera wanita. Kalau boleh untuk latihan Yang tu saya IT ya. Kadang-kadang kita tengok jentera wanita dekat bawah ni kesian tu. Kesian tu. Sendu. Ketua bahagian. Ya. Ketua bahagian memang Ketua nak bagi. bahagian pun Ketua bahagian tak ada dana. Ya, ketua bahagian nak kena jaga cawangan lagi Betul, kan. betul. Maknanya dana untuk wanita Tapi maknanya. setiap kali saya panggil Ya. jentera wanita ni, saya rasa bersalah. Ya. Kan. Setidak-tidaknya sebelum nak pilihan raya 6 bulan ni bagilah satu bahagian RM50,000 untuk dia orang Betul, bergerak. betul. Saya Untuk setuju. jentera dia bergerak dulu ya. Kadang-kadang saya tengok wanita di luar sana ya, ketua-ketua wanita bahagian lah, kesian saya tengok. Wanita UMNO Malaysia tolonglah angkat sebagai Ah, usul. ini yang Bagilah RM50,000. kata presiden ni kan, mana tahu presiden dengar and then dia simpati kat kita kan. Kita bagi Kak Long bagi. Jadi sampaikan. Presiden dengar, Ah. bawa sebagai usul wanita UMNO Malaysia. Nanti saya dalam kita punya tu lah. nanti juru cakap kita kan. Lepas tu satu lagi saya minta wujudkan majlis penasihat wanita. Maknanya libatkan ahli wanita untuk membuat satu keputusan. Lepas tu kalau buat apa satu keputusan yang inilah yang melibatkan untuk dalam kerajaan ke. Kalau ada majlis wanita tu, jadi wanita yang merasa dihargai lah. Yang itu yang kita minta. Bukan ada bawah Kementerian Wanita. Tak ada. Ada ke? Tak ada pun sebab wanita UMNO kita tak ada dibagi didedahkan. Maknanya Saya libat. bagi contoh lah, saya duduk dulu sebagai pesuruhjaya dalam Suhakam. Saya dapatlah satu term. Sebelum dia pindah atas Suhakam tu, orang politik dah tak boleh pegang. Saya nak cerita dalam Suhakam, at that level punya engagement dengan isu wanita sangat jauh dengan wanita UMNO punya isu-isu wanita yang kita tackle. Kan? Saya rasa kita patut terapkan sikit perjuangan yang dibawa oleh badan-badan seperti Suhakam dan sebagainya, supaya wanita UMNO betul-betul ada di forefront, betul-betul di depan, memperjuangkan isu yang jauh lebih kompleks dan lebih betul, tapi wanita UMNO di situ. Satu cadangan itu bagus untuk kita ada penasihat ni supaya kita tidak terikat dengan pandangan kita, kelompok kita. Kita kena dengar pandangan di luar sana. Betul. Isu-isu wanita yang diketengahkan banyak sebenarnya. Kan? Betul. Bagus tu cadangan tu. Itulah 3 benda. Kalau dibawa kepada presiden, alhamdulillah. Kalau presiden luluskan pun lagi alhamdulillah. Amin. Yang peruntukan tu sangatlah. Sangat. Betul. Yang peruntukan tu memang minta. Okey, kita Dah sampai jatuh hukum. Jatuh hukum. Segmen jatuh hukum. Silakan Jatuh hukum kena nampak ni. Kita seperti biasa Datuk Asnal akan buat jatuh hukum untuk pilihan raya era cyber dan digital. Wanita UMNO perlu kekal peranan tradisi atau meneroka peranan baru? Kita dah dengar pandangan daripada 2 tokoh wanita ni. Saya rasa isu ni kita mesti jatuh hukum. Wanita UMNO mesti kekalkan peranan tradisi dan peranan baru. Oh, okey. Alright. Okey. So kita nak ucapkan terima kasih pertamanya kepada Kak Long, Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zaid, kepada Datuk Wahida dan kepada Datuk Asnal Rizal Amerikan. Kalau ada satu perkara yang kita boleh simpulkan malam ini, pilihan raya sudah berubah, pengundi sudah berubah, teknologi juga sudah berubah, cara orang mendapatkan maklumat juga sudah berubah, tapi perkara yang tidak berubah, rakyat masih mahu didekati. Cuma persoalannya cara kita mendekati mereka sudah tidak sama. Wanita UMNO ni mempunyai kekuatan yang sudah dibina puluhan tahun dulu. Kekuatan akar rumbi, kekuatan komuniti, kekuatan hubungan manusia dengan manusia ataupun hablum minan nas. Tapi dalam dunia baru, kekuatan itu perlu diberikan senjata digital, kerana pilihan raya hari ini bukan lagi ground ataupun digital, tetapi ground dan digital, hybrid. So bukan meninggalkan tradisi, tapi merevolusikan tradisi. Dan akhirnya, adakah wanita UMNO kekal sebagai jentera tradisional atau mereka akan meneroka peranan baru sebagai penggerak naratif, pembina persepsi, penguasaan data, digital warrior dan akhirnya pemimpin politik masa depan. Itu persoalan kita tinggalkan anda, kerana malam ini kita sudah berbincang, sudah berdebat, kita sudah persoalkan dan akhirnya kita sudah jatuh hukum. Saya Azmi Edmund Jurus, terima kasih kerana bersama Base TV.
Jangan serik, terus stay tune dengan Base TV, stay kekal dengan Base TV. Kita jumpa lagi di episod akan datang, podcast Jatuh Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Base TV lah. Saya sign out. Bye bye. Thank you.